Perjuangan tegakkan undang-undang Islam lepas merdeka. Ceritanya tak semudah disangka. Bila kita merdeka, kita tak terus buang semua undang-undang yang wujud sejak zaman British. Satu demi satu kita dah ubah, kita pindah dan kita bina undang-undang kita sendiri. Tapi kalau kita betul-betul nak bina sistem undang-undang yang lebih berakar kepada Islam dan identiti Malaysia, adakah perlembagaan kita membenarkannya? Hudud, kisas, undang-undang Islam yang lebih menyeluruh. Kita ada perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi negara. Ada pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan negeri. Ada bidang kuasa mahkamah syariah. Ada pula undang-undang jenayah persekutuan. Jadi kalau nak ubah, tak boleh sekadar buat satu undang-undang negeri dan terus laksanakan. Kena ada ilmu, kena ada kajian, kena ada pakar undang-undang, ulama, ahli akademik dan pemikir negara yang betul-betul faham sistem ni dari akar sampai ke cabang. Dan kalau ada bahagian yang perlu diubah dalam undang-undang atau perlembagaan, perubahan tu mesti dibuat melalui proses yang sah. Kemerdekaan bukan noktah kepada perjuangan. Atuk nenek kita dulu berjuang supaya tanah air ini bebas menentukan nasib sendiri. Lepas kita dapat hak menentukan masa depan negara sendiri, undang-undang macam mana yang kita nak bina. Ini satu perjuangan yang masih panjang untuk kita teruskan. Masing-masing ada peranan, perjuangkannya.